Malaysia kini berhadapan dengan situasi sulit. Jika Malaysia dekat dengan Amerika Serikat, maka Malaysia jangan dekat-dekat dengan China. Baru-baru ini Amerika memberikan peringatan keras ke Malaysia. Red line, tidak boleh dekat dengan anggota BRICS. Padahal BRICS juga gak mau dideketin oleh Malaysia. Malaysianya saja sok asik. Namun kenapa Malaysia dihukum Amerika, sedangkan Indonesia tidak? Padahal Indonesia anggota penuh BRICS. Ini Malaysia baru dekat saja tidak boleh. Hal ini pun membuat para pakar politik Malaysia bingung. Cina pun sampai ajak perang ke Malaysia. Hal ini diungkap oleh politisi Malaysia, karena Anwar Ibrahim penguasa bumi, terlalu dekat dengan Amerika. Apalagi sampai joget-joget dengan Paman Gober. Malaysia serba salah. Dekat dengan Cina ditampar Paman Gober. Dekat dengan Amerika ditampar Jackie Chan. Sungguh malang nasib muda. Yang sabar ya. Mari kita simak video lengkapnya. Okay lah, 2-3 hari aku tak up video dekat TikTok ni bersebab walaupun aku baca macam-macam komen, aku baca macam-macam orang duk bench aku isu je perjanjian yang ditandatangani oleh Malaysia dengan Amerika. Tak sempat seminggu, man. Tak sempat seminggu. Okay, Amerika terus hint, terus bagi hint, red line to Malaysia if Malaysia join BRICS. Itu satu. Nombor dua, punyalah megah kan, kita punya PM menyatakan dalam parlimen bahawa berapa banyak negara di rantau Asia ini bercakap depan muka Donald Trump, okey, berkenaan isu Gaza. Negara lain peduli apa? Kan, negara lain peduli apa? Untuk maklumat tuan-tuan, Malaysia sekarang ni dia partner BRICS, dia bukan BRICS, bukan anggota lagi. Macam Indonesia anggota BRICS, macam Brazil tu semua anggota BRICS, China anggota BRICS, Malaysia bukan anggota BRICS. Kalau Malaysia nak masuk dalam BRICS, dia kena ambil kira risiko yang akan dihadapi oleh Malaysia. Maksudnya tekanan datang Amerika atas, mungkin semiconductor akan dikenakan tarif, mungkin produk-produk Malaysia akan dikenakan 50% tarif, 100% tarif. Jadi sekarang ni Malaysia dia kena buat pilihan sekarang ni. Dia nak berada di mana? Dia nak berada di blok Amerika ke? Ataupun dia nak menyertai satu blok baru, BRICS tuan-tuan. Ini bergantung kepada kebijaksanaan pimpinan kita. Kalau kita takut sangat dengan Amerika Syarikat ni, kenapa kita sign ACFTA? ACFTA ni adalah ASEAN China Free Trade Area. So dia kata kalau kita takut sangat dengan Amerika Syarikat, kenapa kita boleh sign dengan China kan? Jadi ramailah orang yang mungkin tak baca kedua-dua perjanjian ni mungkin akan faham, mungkin akan percayalah apa Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap. Betul lah tu kan, kalau kita takut sangat dengan Amerika, kenapa kita sign dengan China? Tetapi tolong baca perjanjian-perjanjian ni ataupun sekurang-kurangnya baca ringkasannya, boleh nampak jelas ACFTA ni adalah satu ASEAN. Dia bukan bilateral, dia multilateral. Yang ni pula adalah bilateral. Ya, dan dengan Amerika Syarikat ni sangat spesifik. Dia bagi tahu kita apa kita boleh buat, apa kita tak boleh buat. Bab halal pun dia ada sebut. Sekarang ni kalau Amerika Syarikat kata halal, maksudnya halal lah kita. Ini bukan saya buat-buat, memang boleh baca dalam perjanjian tu menyatakan bahawa kalau ada sebarang agensi-agensi yang telah diperakui di Amerika Syarikat telah perakui sebagai halal, maksudnya kita kena ambil bulat-bulat je. Itu bukan sahaja berkenaan dengan halal, tetapi berkenaan dengan transportation, berkenaan dengan FDA, pharmaceutical. Kalau ada ubat-ubat yang diluluskan di FDA, kita tak boleh check pun. Dia masuk je sempadan kita, boleh jual. Kita tak boleh question. Kita tak boleh buat apa. Kalau FDA dah setuju, maksudnya boleh jual. Maksudnya kita dah tak ada kedaulatan lah dari segi kawalan ubat-ubatan kita, kawalan kenderaan kita, kawalan makanan halal kita. Jadi bagi saya, mana orang yang waras memang takkan setuju dengan benda ni lah. Naga pun kita lawan, ini kan pula Cicak Mengkaru. Jadi tak perang dengan Beijing, kita nampak China nak mula membuli Malaysia. Baru-baru ini Menteri Pertahanan telah memberi arahan kepada Angkatan Tentera Malaysia bersiap sedia menghadapi apa jua kemungkinan. Ini ekoran arahan ya daripada kerajaan China yang membantah operasi cari kali Petronas di Beteng Patinggi Ali
dan Beting Jarum, kedua-duanya dalam Laut Cina Selatan. China meminta Malaysia menghentikan sebarang aktiviti eksplorasi cari gali di kawasan tersebut, ya. Pilih kata tuan-tuan, ya. China menuduh Malaysia menceroboh teritori China. Itulah dia kesannya mengikut peta baru China yang mengandungi 10 garis putus-putus, 10 dash line, ya. Bahawa 90% Laut Cina Selatan dimiliki oleh China, termasuk kawasan EEZ yang dimiliki oleh Malaysia. Jadi tuan-tuan, maksudnya sekarang ni ialah secara unilateral China telah membuat satu peta baru tanpa rundingan dan tanpa persetujuan negara-negara jiran yang berada di keliling Laut Cina Selatan seperti Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam dan juga Indonesia, tuan-tuan, ya. Indonesia boleh tak ada? Tak ada. Indonesia dia tak sampai ke Laut Cina Selatan. Wait a minute. Who are you? Amerika perlu kebenaran China untuk melalui Laut Cina Selatan, ya. Iaitu daripada Selat Melaka nak pergi ke negara Jepun akan melalui Laut Cina Selatan yang kononnya dimiliki oleh China, ya. China dah pun keluarkan satu amaran keras kepada mana-mana negara yang terlalu berbaik dengan US sehinggakan membelakangkan kepentingan diorang akan dikenakan tindakan yang sewajarnya. Ataupun dalam bahasa mudah, kalau korang nak ambil hati US sangat, baik dengan diorang sangat, sedialah untuk kena balas balik. Ini adalah satu amaran yang jelas bahawa perang dagang antara kedua-dua buah negara ataupun kuasa besar ni menjadi semakin serius. China ni sebenarnya dia geram sangatlah dengan US yang dikatakan sedang ugut secara halus negara-negara lain. Kalau nak dapatkan pengecualian tarif daripada diorang, kenalah sekat dagangan dengan China. Ataupun walaupun pentadbiran Trump ni dia tak cakap terang-terang, tetapi dia seolah-olah nak kita mengambil keputusan untuk berpihak kepada siapa. Ini bukan satu benda yang mudah. Pening kepala, babe. Cuba kita bayangkan macam ni, Malaysia nak ekspor lebih banyak minyak sawit ke US, tapi US letak syarat. Okey, kita buka laluan sawit korang, tapi korang kena kurangkan import komponen daripada China. Inilah yang China maksudkan. Kalau Malaysia ikut, China mungkin anggap kita main dua kolam. Sebenarnya situasi ini akan letakkan banyak negara termasuk Malaysia dalam keadaan yang penuh dengan dilema. Nak jaga hubungan dengan US ke? Tapi pada masa yang sama nak pula kita kena jaga hubungan dengan China yang merupakan rakan dagang terbesar kita. Macam kita nak puaskan dua kawan baik yang tengah bergaduh ni. Kalau kita sokong satu, yang satu lagi merajuk. Tapi kalau kita tak sokong mana-mana, nanti dua-dua tuduh kita pula tak setia ambil kau. Apa yang China cuba sampaikan dekat sini adalah, kalau korang ikut US dan potong kami daripada peta supply chain, jangan terkejut, kami akan potong keistimewaan korang. Trump had also announced that he would put high tariffs on countries who are members of BRICS. Yes. If you look at Southeast Asia, only Indonesia is a member of BRICS. Malaysia is still observer status, hasn't applied for full membership. Thailand also observer status, has chosen not to apply for full membership. Right. So only Indonesia had stepped boldly forward to take full membership. Okay. And was he punished? Clearly, he has not been punished. Sampai di sini video hiburan dari tetangga kita Malaysia. Semoga Anda semua terhibur, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info terbaru. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.